Okay, hari ni saya buat mi goreng kari. Guna fish curry warna lampau ni, sedap sangat tau. Okay, mula kita panaskan minyak, lepas tu tumis bawang merah dan juga bawang putih. So kita tumis sekejap sampai dia naik bau. Okay, so special ingredients yang saya nak letak dalam mi goreng kari ni, kita punya paste curry ni. Paste curry ni dah ditumis tau, so kita terus letak je dalam kuali, tak payah nak tunggu dia pecah minyak. So untuk paste curry ni saya letak dalam 2 sudu macam tu, lebih kurang. Kita kacau sekejap sampai dia mendidih semula. Lepas tu boleh letakkan ayam. Nak tambah bahan lain pun boleh juga. Daging ke, sotong ke, udang ke, semua boleh. So ini saya letak telur sikit. Kalau nak, tak nak pun tak apa. Okay, sementara tu kita boleh tambahkan sos tiram sikit. Dan kita letak kecap sikit. Bahan ni semua kita agak-agak lah ikut selera kita masing-masing. Macam telur tadi sikit. Bagi dia hancur. Kita letak je sekali sayur-sayur yang keras-keras. Kita letak awal-awal. Oh, kita kacau bagi rata. So, boleh masukkan mi. Yang ni nak guna mi kuning ke, mi bihun ke, mi Maggi ke, semuanya boleh. So kita boleh letak gula sikit untuk bagi balance rasa dia. Dan nak tambah garam sikit ke, perasa apa-apa, boleh tambah lah ikut selera masing-masing. So kalau kita nak berkuah sikit mi ni, boleh tambah ais sikit. Sikit je tau, jangan banyak sangat, nanti kembang mi tak sedap pula. Okay, last sekali kita boleh tambahkan sawi. Kalau suka toge, boleh tak toge. Kalau suka kacang panjang, boleh tak kacang panjang. Korang letaklah apa-apa sahaja yang korang suka. Lepas tu kalau nak pedas, boleh tambah cili padi tau. Sebab saya punya ni, anak-anak nak makan kan. So saya tak ada buat pedas sangat lah. Okay, dah siap dah saya punya mi goreng kari. So siapa yang tak pernah cuba resepi ni, wajib cuba sebab sedap sangat. Sedap awak. Mi goreng kari, serius. Korang tak pernah try, wajib cuba.